Okey, cuba bayangkan sekejap. Pasukan bola sepak kegemaran korang kalah teruk. Stadium diorang musnah dan semua orang cakap, dah habislah tim ni. Tapi kan, diorang tak mengalah. Diorang cari padang baru, diorang berlatih balik dan akhirnya, diorang jadi juara yang lagi power dari dulu. Itulah dia. Itulah kisah Kesultanan Johor Riau. Satu comeback story yang paling epik dalam sejarah kita. Kisah macam mana sebuah empire yang dah jatuh boleh bangkit semula dari abu kekalahan dan bina sebuah kuasa maritim yang baru yang sangat disegani. Inilah sebenarnya intipati utama bab 6 yang akan kita fahamkan sama-sama hari ini. So, untuk kita faham betul-betul cerita ni, kita akan pecahkan kepada 4 bahagian. Mula-mula, macam mana semuanya bermula lepas Melaka jatuh. Lepas tu, cabaran-cabaran besar yang diorang kena hadap. Ketiga, strategi bijak yang diorang guna untuk survive. Dan akhir sekali, macam mana diorang berjaya bina zaman kegemilangan yang baru. Jom kita mula. Okey, babak pertama. Semuanya bermula dengan satu tragedi, satu peristiwa besar yang mengubah landscape alam Melayu untuk selama-lamanya. Tahun 1511, ingat tahun ni. Inilah tahun di mana empire terhebat di rantau kita, Kesultanan Melayu Melaka jatuh ke tangan Portugis. Cuba bayangkan, sebuah kuasa yang begitu gah selama lebih 100 tahun, tiba-tiba ranap. Satu era legenda. Tamat macam tu je. Tapi, semangat Melaka tak pernah mati. Waris tahta Raja Ali, anak kepada Sultan Mahmud Shah, dia tak putus asa. Dia buka satu lembaran baru dengan mengasaskan sebuah kerajaan di Johor. Dan dari sinilah lahirnya Kesultanan Johor Riau, satu kesinambungan, warisan Melaka, tapi di tempat baru dengan cabaran yang serba baru. Dan dekat sinilah plot cerita jadi makin menarik. Kerajaan Johor yang baru ni, kedudukan dia sangat-sangat bahaya. Boleh bayangkan tak? Macam seorang budak kecil yang terperangkap antara 3 orang gergasi yang tengah berlawan. Soalannya, macam mana diorang nak hidup? Di satu belah ada Portugis yang dah tawan Melaka. Dekat utara pula ada Aceh, satu lagi kuasa besar yang tengah naik. Macam mana Johor nak hadapi semua ni? Situasi yang rumit ni, ahli sejarah panggil segitiga perang. 3 kuasa, Johor, Portugis dan Aceh, semuanya nak kawal Selat Melaka. Kenapa? Sebab Selat Melaka masa tu dah macam lebuh raya utama untuk perdagangan dunia. Sesiapa yang kontrol Selat Melaka, dialah yang kontrol ekonomi. Cuba kita tengok jadual ni, senang sikit nak faham. Misi utama Johor, nak tawan balik Melaka dari Portugis. Aceh pula, dia serang Johor sebab anggap Johor ni pesaing perniagaan dia. Portugis pula, serang Johor sebab tak nak Johor jadi kuat dan rampas balik Melaka. Nampak tak betapa susahnya keadaan Johor? Kena serang dari kiri dan kanan. Dan kalau korang rasa ancaman dari luar tu dah cukup pening, Johor pun ada masalah dalaman. Macam dalam tim bola tadilah. Kalau pemain asyik bergaduh sesama sendiri, tim tu mesti lemah kan? Macam itulah jadi dekat Johor. Ada perang dengan jiran sebelah, Jambi, ada pembesar-pembesar yang berebut kuasa, lepas tu ada pula saudara mara yang datang nak rampas tahta, memang serabut. Jadi dengan semua masalah ni, macam mana Johor bukan saja tak hancur, tapi boleh jadi lebih kuat? Nah, dekat sinilah kita nampak kebijaksanaan pemimpin-pemimpin diorang. Diorang ada master plan. Ada 3 strategi genius yang diorang guna. Nombor 1, sentiasa bergerak. Pusat pemerintahan diorang selalu pindah randah. Jadi, musuh pening kepala. Susah nak target. Nombor 2, bina kuota pertahanan yang super kuat. Lengkap dengan meriam. Dan yang ketiga, langkah paling bijak, diorang guna prinsip musuh kepada musuh aku adalah kawan aku. Diorang berkawan dengan Belanda untuk halau musuh utama iaitu Portugis dari Melaka. Dan strategi ini menjadi. Hasil daripada strategi-strategi yang hebat inilah, Kesultanan Johor Riau akhirnya berjaya keluar dari zon bahaya dan mula membina zaman kegemilangannya yang tersendiri. Mereka bukan lagi mangsa keadaan tau. Sebaliknya, mereka dah berubah jadi pemain utama dalam rantau ni. Mereka berjaya bina sebuah empire perdagangan yang sangat gah dan makmur. Nak tahu tak betapa hebatnya pelabuhan diorang? Waktu zaman kemuncak, pelabuhan utama diorang dekat Riau boleh penuh dengan 500 hingga 600 buah kapal dagang dari seluruh dunia pada satu-satu masa. Cuba bayangkan betapa sibuknya, betapa kayanya pelabuhan tu. Pelabuhan Johor Riau ni dah jadi macam sebuah shopping mall antarabangsa yang gergasi. Johor sendiri bekalkan hasil tempatan yang sangat laku macam lada hitam dan biji timah. Pedagang asing pula bawa masuk barang-barang mewah macam kain sutera dari China dan pelbagai jenis rempah. Apa saja nak, semua ada.
Kejayaan ni semua bukan nasib ya, semuanya sebab sistem pentadbiran yang sangat cekap. Ada Syah Bandar macam pengurus pelabuhan profesional lah yang uruskan semua hal perdagangan. Ada sistem naungan di mana pembesar jadi macam bodyguard kepada pedagang, jadi diorang rasa selamat nak berniaga. Dan paling penting sekali peranan orang laut. Mereka ni ibarat tentera laut dan pengawal peribadi kesultanan. Diorang pastikan perairan selamat untuk semua orang. Tapi kehebatan Johor Riau ni bukan setakat duit dan perdagangan je. Ia juga jadi pusat ilmu dan kebudayaan yang melahirkan karya-karya agung yang kita semua warisi sampai ke hari ni. Ada dua karya paling terkenal yang lahir dari zaman ni. Pertama, Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu yang ceritakan tentang sejarah Raja-Raja Melayu. Dan satu lagi, Hikayat Hang Tuah. Yang ni pula kita boleh anggap macam cerita superhero zaman tu lah. Penuh dengan kisah kepahlawanan dan kesetiaan yang luar biasa. Pentingnya karya macam Sulalatus Salatin ni sangat-sangat besar. Ia bukan sekadar buku cerita tau. Ia adalah rakaman sejarah, ada resam dan cara pemikiran orang Melayu pada zaman itu. Ia jadi bukti yang kegemilangan sesebuah tamadun tu bukan diukur pada harta je, tapi juga pada ilmu dan karya-karya hebat yang dihasilkan. Jadi, apa pengajaran terbesar dari semua ni? Kisah Johor Riau ni tunjukkan kita yang kejatuhan tu bukanlah pengakhiran. Tak kisahlah betapa susahnya cabaran yang kita hadapi, dengan semangat juang yang tinggi, strategi yang bijak dan kebolehan untuk menyesuaikan diri, kita bukan saja boleh bertahan, malah boleh bangkit semula jadi lebih kuat. Satu inspirasi yang sangat relevan untuk kita semua kan?